Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Izinkan saya memulakan bicara dengan serangkap pantun. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan, biar jauh beribu batu, ilmu dijulang, tamadun dipertahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tajuk pidato saya pada hari ini ialah tamadun, cerminan bangsa, warisan negara. Apabila berbicara tentang tamadun, apakah yang terlintas di benak fikiran kita? Adakah hanya bangunan yang menjulang tinggi, kota-kota purba yang dimamah usia, atau artefak yang tersimpan rapi di museum? Jika itulah jawapannya, maka kita masih belum mengenal erti sebenar sebuah tamadun. Sesungguhnya, tamadun bukan sekadar binaan yang tersegam indah, bahkan merupakan himpunan ilmu, akhlak, budaya, bahasa, serta nilai kemanusiaan yang menjadi asas kepada kemajuan sesebuah bangsa. Bangunan boleh runtuh di mamah usia, tetapi nilai yang luhur akan terus hidup dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Para pendengar yang dihormati, pepatah Melayu ada menyebut, belentur buluh biarlah dari rebongnya. Begitulah juga dalam membina tamadun. Sesebuah bangsa, sesebuah tamadun tidak dilahir dalam sekelip mata. Ia dibina sedikit demi sedikit, bermula daripada pembentukan akhlak, penguasaan ilmu, dan semangat perpaduan yang utuh. Lihatlah sejarah bangsa kita. Kesultanan Melayu Melaka pernah berdiri megah sebagai pusat perdagangan antarabangsa yang disegani dunia. Pedagang dari timur dan barat datang bukan semata-mata kerana kekayaan hasil bumi, tetapi kerana kebijaksanaan pemerintah, keadilan undang-undang, serta kesantunan masyarakatnya. Jelaslah bahawa kekuatan sesebuah tamadun bukan hanya terletak pada kemajuan ekonominya, malah kemuliaan akhlak rakyatnya. Namun begitu, sejarah juga mengajar kita bahawa setiap tamadun yang hebat mampu rebah apabila manusia mula alpa. Apabila ilmu dipandang sepi, apabila amanah dipersenda, apabila perpaduan mula retak, dan apabila adab tidak lagi dijunjung, maka bermulalah detik kejatuhan sebuah tamadun. Benalah kata pujangga, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki bangunan tertinggi, tetapi bangsa yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Persoalannya sekarang, apakah yang sedang kita lakukan untuk memastikan tamadun yang diwarisi hari ini terus subur pada masa hadapan? Adakah kita sekadar menjadi penonton kepada sejarah, atau kita mahu menjadi pencipta sejarah? Sebagai generasi muda, kita sering menganggap bahawa membina tamadun ialah tugas pemimpin semata-mata. Hakikatnya, anggapan itu sama sekali meleset. Tamadun tidak bermula di istana, tidak juga di menara gading. Tamadun bermula di rumah, di sekolah, dan dalam diri setiap insan. Seorang guru membina tamadun dengan menyampaikan ilmu tanpa mengenal jemu. Seorang ibu bapa dan ayah membina tamadun dengan mendidik anak-anak mengenal adab sebelum ilmu. Seorang pelajar pula membina tamadun melalui kesungguhannya menuntut ilmu, menghormati guru, serta menjunjung tinggi nilai murni. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Setiap amalan yang baik, walaupun kecil, merupakan batu bata yang menyempurnakan binaan sebuah tamadun. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau kukuh jati diri kita, warisan bangsa terus dimartabatkan. Hadirin sekalian, kita hidup pada zaman serba moden. Teknologi berkembang dengan begitu pesat. Dunia kini berada di hujung jari. Namun, kemajuan teknologi tidak akan membawa makna sekiranya akhlak semakin tertinggi. Apalah artinya telefon yang canggih jika digunakan untuk menyebarkan fitnah? Apalah artinya kecerdasan buatan jika manusia semakin hilang sifat kemanusiaan? Apalah artinya kemajuan jika adab semakin dilupakan? Sesungguhnya, tamadun yang sebenar bukan diukur pada kecanggihan teknologi, tetapi ketinggian akhlak masyarakatnya. Hadirin yang saya muliakan, bayangkanlah 100 tahun dari hari ini, apabila anak cucu kita membuka lembaran sejarah, apakah yang akan mereka baca tentang generasi kita? Adakah mereka akan berkata, mereka ialah generasi yang bersatu hati, menjulang ilmu dan mempertahankan warisan bangsa? Atau mereka ialah generasi yang leka dengan kemajuan sehingga melupakan akar budayanya sendiri? Pilihan itu bukan terletak pada masa hadapan. Pilihan itu sedang kita tentukan pada hari ini. Marilah kita menjadi generasi yang bukan sekadar mengejar kejayaan, tetapi generasi yang melihat
yang memelihara maruah bangsa, mempertahankan bahasa kebangsaan, menghormati kepelbagaian budaya dan menjadikan ilmu sebagai obor kehidupan. Sebelum saya mengakhiri berbicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pulau pandang jauh ke tengah, kuno daik bercabang tiga, ilmu dan adab jangan dipisah. Itulah asas tamadun percaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, izinkan saya menutup pidato ini dengan sebaris merenungan. Bangunan boleh runtuh di mama usia, harta boleh musnah di telan masa, namun ilmu yang diamalkan, akhlak yang dipertahankan, dan perpaduan yang dipelihara akan terus hidup, mekar sepanjang zaman. Oleh itu, malah kita menjadi generasi yang bukan sekadar mewaris tamadun, tetapi generasi yang membina tamadun, mempertahankan tamadun, dan meninggalkan tamadun yang lebih gemilang untuk anak bangsa masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.